Ada buat pertandingan sekarang ni Nanti kita tengok siapa pemenang ni Ini kira ground floor lah. Itu tingkat pertama, atas tingkat kedua. Oh. Nasi goreng. Bukan yang penting dapat sikit menjadilah. Tak banyak pun sikit. Allah selamatkan kamu. Ready, strike, fishing. Okay guys, ini suasana malam Kelong Paradise Korang boleh tengok lah, masing-masing masih memancing. Ini pun masih memancing. Rasa dia macam baru mancing ni. Dari tadi. Okey, mantap. Okay, inilah suasananya yang korang nampak. Okay, ini kira ground floor lah. Tu tingkat pertama, atas tingkat kedua. Ini ruang makan, kitchen, ada ruang entertainment. Atas bilik-bilik. Amat dahsyat tu. Dia nak sambung mancing. Let's go. Buat betul. Tidur kat atas lah. Atas ada katil. Tidur duduk. Atas ada katil, ada aircon. Ya Allah. Iya. Hilang hotel. Tingkat 3 paling atas sekali. Dia kalau tak nak tangga, sebelah belakang bilik air ni ada lift tau. Aduh. Pesta loceng lah malam ni. Apa? Kerapu? Umpan apa? Lama seko. Oh. Ikannya tak besar. Lesen dulu. Lesen. Oh, 10. Bilang 9 di tapak tangan, 10 di tadah tangan. Oh. Dia orang dah bos tangan tadi. Pokok air ni masuk dalam. Oh. Hah? Kenapa? Sangkut? Dah ke belakang dia. Lama lah. Lama tak tahu juga. Kita collect je ikan lama ni. Sauk. Sauk. Abangnya dia. Sauk. Tolong gulung ni. Tolong gulung ni. Sauk dia dah macam nak makan buah dah. Kerapu.
Ya, aku tengah tarik ni. Ya. Mandin. Biar. Dah keluar. Ah, putus. Oh, sebenarnya Gemang sudah naik, Gemang sudah naik. Memang besar 4 kilo. Oh. Tak mas. Okey dah. Mantap. Pakai sotong ke pakai belangkas? Angkas je itu. Berapa kali tak dapat ni, tak kena. Aku tukar mata ni. Aku pakai mata kecil, tak kena. Geram aku tengok. Tukar pindahkan mata, ambil mata sabit kosong. Gemang. Mantap. Temenung sangat kau ni. Betul-betul pawang ah. Betul pawang 9 ah. Apa, besar kecil pun tetap ikan. Tak apalah, buat bencik lauk kita. Apa susah? Nampak je lah kat sini. Betul-betul dia longgok situ je. Ada kenduri kat situ. Tengok dia masuk lubang lagi tu. Tak boleh lah, korang empit-empit tak boleh. Boleh kat situ je, biar umpan dia banyak. Buat apa pindah tempat lain? Lepas dia. Dah jumpa lubang 9 pula. Tadi ketutup apa? Ni tukar. Oi. Okay guys, sekarang dah pukul 11 suku Oi. Tahu nak. Baru nak tunjuk hasil. Dah kena tambah hasil. Okey, jom kita tengok hasilnya. Oh, tengok ah. Hampir penuh Ni nama dia pecah tong. Wah, mantap. Hey guys, Assalamualaikum. Selamat morning Hari kedua, hari terakhir kita di Kelong Paradise. Sekarang dah pukul 7 pagi Malam aku tidur dalam pukul 2. Tak tahan. So tidur, rehat. Sejuk dia lain macam. Hasil ada. Nanti kita tunjuk. Ni pagi ni ada lagi yang ada mancing lagi. Ada yang masih mancing. Oh, nak ikan bilis. Okay, dah pukul 7. Current dia orang akan tutup Elektrik dia akan tutup. Elektrik buka pukul 7 petang sampai 7 pagi So hasilnya memang ada.
boleh mancing, boleh datang. Kalau aku beri star kan, aku boleh bagi 3 lah. Sebab makan dia pun so-so je. Betul tak? Betul. Makan dia biasa-biasa je. Ikan pun biasa-biasa je. Boleh mancing lah, boleh mancing. Kalau nak repeat pun maybe, maybe not, maybe yes. Okay, jom kita pusing-pusing dulu. Lagi kita tengok ikan dah lentong Masih semangat lagi nampak. Abang kita semangat mancing. Mana yang kau nampak tu je lah aku review Yang lain memang tak ada. Yang ini dulu dom tapi dah rosak. Kita orang sampai ni dom dah rosak, kena ribut. Dengar cerita dia orang akan repair okay. So kita orang tidur kat dom memang tadi. Okay, sini agak sepah. Biasa tempat mancing. Nanti sebelum balik kita akan kemas Dia akan tunjuk kau kejadian selepas nanti So jom kita tengok ikan. Ini dia. Ni hasil penuh Hasil sepenuhnya. Air batu pun dah tak ada kat sini. Nanti kita akan tunjuk keseluruhan. Mungkin kita akan susun ke nanti kat rumah. Okay, so macam ni lah keadaannya. Keadaan kelongnya. Tak adalah orang cakap apa, ni review jujur aku lah. Orang kata 5 star, 5 star. Tak adalah. Dia sama je dengan kelong-kelong biasa. Cuma bezakan dia besar lah. Dia selesa lah untuk kapasiti 50 orang tu. Boleh sangat lah. So kita akan mancing sikit lagi. Sebab dalam pukul 8 mungkin dia akan ambil. Mana ada masa tu kita mancing dulu. Wah, band pun nampak mancing lagi Masih dalam pemburuan ikan besar. Okay, jom. Demam. Aduh. Macam mana fighter boleh demam ni? Nak mancing ke? Nak mancing ke nak demam? Sejuk. Aduh. Jom. Tapi wali jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu wali. Oh. So pakai ragum. Wali kena dapat ikan 9. Berapa lama menunggu Ini kira hari kedua lah nunggu tu. Ada lagi naik hilang lagi. Wali Ken, sengat ni jaga Wali Ken. Okey. Gua tengok kan tadi ni. Good. Iyalah. Dia buat putar apa ni? Kita Ikan buta ni. Ikan putih. Pagi-pagi tak nampak kan. Sejuk, kabur, mata dia kecil je. bangun tidur lah. Ikan bangun tidur lapar. Ni pun nak balik ni kena bagi 2 ni. Nak ngangkat ni pun mati ni Kang. Hey guys, dah pukul 7.45 Kita akan sarapan dulu. Jom kita tengok apa menu sarapan kita pagi ni. Apa Nasi goreng, Nasi goreng, ikan bulu ayam. Sejuk abang. Ini apa bos? Nasi longgeng. Jom kita makan dulu lah.
Okay guys, pukul 11 pagi kita orang nak balik, dah gerak-gerak. Kita dah habis season. Kita ada buat pertandingan sekarang ni Nanti kita tengok siapa pemenangnya Okay, setakat ni saja video untuk kali ni. Sebelum tu kita tanya dulu masing-masing punya pengalaman Okay dia Okay. Okay Jili Okey. Macam? Okey. Bos besar kita, sponsor. Okey. Alright. Baik. Tapi tak terbaik. Okay. Okey. Yang penting dapat sikit pun jadilah. Tak banyak pun sikit je. Okay baik Macam semua okey? Baik. So kita jumpa next video InsyaAllah jumpa lagi next video. Kita pergi ada rahsia. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakan Geng Mabuk. Alhamdulillah malam kita ada buat laut kena sebut. Geng Mabuk Laut. Malam kita ada buat satu amal jariah punya program di mana siapa yang dapat ikan terbesar kita akan dapat hadiah sebanyak wang terkumpul 560. Ini bukan duit taruh ni Bukan. Ini duit apa ni? Hadiah. Ni siapa yang bagi hadiah? Hadiah ni ramai-ramai sponsor. Okey. Collect ramai-ramai. Saya ikhlas hati. Tapi yang tak dapat tu ada juga yang jadi sempena dengan ada kemenangan ikan seberat 2 kilo lebih ada. Dekat 2 kilo lah, hampir 2 kilo. Jadi pemenangnya Ikan apa? Ikan senangin sebanyak seberat 2 kilo. Senangin. Kurau-kurau. Telah dah siasat ikan senangin. Biasa. Jadi kita minta Tuan Barung Dulang Artuk untuk menyampaikan hadiah kepada saudara Remy Stark Sebagai pemenang. Silakan Remy Stark. Abang kena follow bang. Moga lepas ni ada rezeki lagi. Yang lain tu jangan putus asa. Okey. Lain kali boleh cuba lagi, ikhtiar lagi. Ada tolong tadi ada bagian. Okey, terima kasih. Abang untuk Barung kita. Remy Strike. Okey. Okey, saya pun nak cakap sesuatu. Okay bye. Assalamualaikum untuk semua. Terima kasih kerana hadir ke kedai kita. Kita minta maaf sekiranya ada salah silap daripada saya ataupun kru kami. Kru Dulang Artuk kalau ada salah silap, terkasar bahasa ataupun apa saja kesilapan, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya harap lepas ni tuan-tuan semua boleh hadir lagi ke kedai kita. Jangan serik lagi datang kedai kita. Dan juga saya harapkan anda semua selamat sampai ke destinasi pulang nanti dan juga dipermudahkan segala urusan. Luaskan rezeki anda semua dan juga sihat tubuh badan. Itu saja. Assalamualaikum. Remy Fishing, pemancing sejati bersama semangat membara.